Dengan emas ni saya boleh buat apa tuan-puan? Saya boleh terus menabung. Kita klik buy, kita boleh jual emas di akaun emas Gap, kita boleh jual tuan-puan. Kalau kita tak nak keluarkan emas di tangan pun boleh. Nak terus jual emas daripada akaun emas Gap pun boleh. Pada bila-bila masa pun boleh. Tak perlu tunggu kedai emas buka. Nak menabung emas boleh pada bila-bila masa. Nak jual emas pun boleh pada bila-bila masa. Tak perlu tunggu kedai emas buka. Kalau di kedai emas, kita kena tunggu kedai emas buka. Dan harga emas mungkin dah tak sama kalau waktu malam. Jadi di Public Gold transaction 24 jam tuan-puan, kita boleh menabung pada bila-bila masa. Tengah malam waktu subuh boleh menabung emas. Nak jual emas pun sama. Di akaun emas Gap ni, kalau kita terdesak ataupun kita dah mencapai matlamat simpanan, kita boleh jual emas kita pada bila-bila masa. Sebagai contoh, kita tengok emas harga emas tengah naik pada waktu malam, pukul 1 pagi, pukul 2 pagi. Harga emas sedang tinggi tuan-puan. Jadi kalau kita nak jual, kita boleh jual. Mungkin pagi esok harga emas dah turun. Jadi tuan-puan, di Public Gold kita boleh jual emas pada bila-bila masa. Kita juga boleh menabung emas pada bila-bila masa. Sangat-sangat fleksibel. Sangat-sangat best tuan-puan. Okey. Jadi untuk anda tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas bersama Public Gold, tuan-puan boleh klik link 3D bio saya untuk daftar percuma akaun simpanan emas fizikal Gap Public Gold.